Dalam pengenalan, drama berjudul Asing ini merupakan salah satu bentuk drama yang muncul di Eropah pada pertengahan abad ke-20. Genre ini telah diasaskan oleh tiga orang tokoh seperti Samuel Beckett, Eugene Ionesco dan Jean Genet yang telah memperkenalkan karya yang bercorak falsafah menekankan tema tentang kekosongan hidup, keresahan manusia dan pencarian makna kewujudan. Drama absurd ini menolak bentuk dramatik konvensional, jalan cerita tidak lurus serta mengandungi unsur pengulangan dan simbolik bagi menggambarkan kekeliruan hidup manusia. Namun, perkembangan drama berjudul absurd ini masih kurang mendapat perhatian dalam dunia drama dan bidang akademik di Malaysia. Hal ini berlaku kerana kebanyakan penggiat seni tempatan lebih cenderung kepada pendekatan realism dan drama tradisional yang mudah dipahami oleh penonton. Untuk ciri-ciri drama absurd pula, yang pertama adalah jalan cerita tidak berstruktur atau berulang, iaitu alur cerita yang tidak mengikuti susunan kronologi yang jelas dari permulaan, pertengahan dan akhir. Cerita yang berupa rangkaian episod berulangan tanpa perubahan yang signifikan hingga tiada kemajuan atau perkembangan pada plot. Jadi, jalan cerita tidak berstruktur ini adalah bentuk alur yang melanggar struktur linear konvensional dan menunjukkan pengulangan tanpa penyelesaian dan perubahan yang bermakna. Untuk yang kedua pula adalah watak bukanlah watak sebenar, sebaliknya ada representasi. Drama ini tidak mewakilkan individu sebenar tetapi lebih kepada simbol atau alat untuk menyampaikan idea, tema atau mesej tertentu. Maksud watak bukanlah watak sebenar ini menggambarkan individu yang benar-benar wujud dengan personaliti, sifat dan latar belakang yang realistik. Watak tersebut adalah representatif abstrak atau simbolik yang berfungsi sebagai alat menyampaikan idea, falsafah atau tema. Watak juga lebih menggambarkan manusia secara umum tanpa melibatkan identiti khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muizzuddin bin Muhammad Nazri dan nombor matrik saya ialah C23A1052 dan saya akan menyambung pembentangan tersebut iaitu ciri-ciri drama absurd dan ciri-cirinya ialah dialog tidak mempunyai logik. Sebagai contoh, dialog digunakan secara berulang-ulang kali, tiada berkait dan kadang-kadang tidak masuk akal. Untuk kata mudah, ia menggambarkan kekosongan bahasa dalam komunikasi manusia. Kedua ialah tema ketidakpastian hidup dan absurditi kewujudan manusia. Ianya seperti kekosongan dan ketidakpastian hidup manusia. Sebagai contoh, boleh digambarkan seperti manusia yang mencari erti kehidupan tetapi tidak pernah menemuinya. Yang terakhir, ciri-ciri yang terakhir ialah tidak ada penutup atau resolusi. Drama yang berciri absurdism sebenarnya tiada pengakhiran yang jelas. Konflik yang ada di dalam sesuatu drama tidak dijelaskan atau diselesaikan dan dibiar tergantung. Ianya sama seperti kehidupan manusia yang berulang-ulang kali tapi tidak pernah menemui jawapan. Dan kita boleh mengambil salah satu tokoh daripada barat iaitu Samuel Beckett yang karyanya yang berjudul Waiting for Godot. Di dalam karya tersebut beliau menyatakan segala tindakan menjadi tidak bermakna dan kenyataan tersebut berkaitan dengan absurdism. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tengku Muhammad Iqbal bin Teguh Ismail, nombor matrik C23A1176. Saya akan menyambung perbincangan tentang 4 faktor utama yang mempengaruhi perkembangan absurd di Malaysia. Pertama, wujudnya dominasi tradisi realism dan sosio-budaya dalam teater tempatan. Teater Malaysia banyak dipengaruhi oleh bentuk pementasan seperti Mak Yong dan wayang kulit yang menekankan naratif moral dan nilai budaya. Sebaliknya, teater absurd yang bersifat simbolik, tidak linear dan lebih abstrak dilihat kurang sesuai dengan penonton tempatan yang lebih mengutamakan cerita yang jelas. Faktor kedua, terdapat kekangan pemahaman dan penerimaan penonton. Teater absurd menuntut proses tafsiran yang lebih mendalam dan bukan semua penonton bersedia untuk menonton karya yang tidak mempunyai jalan cerita yang jelas. Faktor ketiga, kita berhadapan dengan kekurangan kritikan akademik dan kajian ilmiah.
Dalam dunia akademik teater tempatan, kajian masih banyak tertumpu pada realisme, teater tradisional dan isu sosial budaya. Sarjana yang mengkaji teori absurd pula amat sedikit. Ini menyebabkan rujukan ilmiah untuk genre ini sangat terhad. Akhir sekali, terdapat keterbatasan sokongan daripada institusi dan industri. Banyak institusi seni, agensi kerajaan dan produksi teater lebih mengutamakan karya yang lebih komersial dan yang mudah mendapat sambutan. Teater absurd pula dianggap risiko kerana sukar menarik penonton yang tidak menjanjikan pulangan. Disebabkan itu, penggiat teater lebih mengutamakan genre yang lebih selamat dan karya absurd kurang diberikan peluang untuk dipentaskan. Ini turut menjejaskan perkembangan genre tersebut dalam industri teater tempatan. Selamat sejahtera, nama saya Muhammad Azizi bin Samaluddin, bernombor metrik C23A0925. Di sini kami memaparkan beberapa soal solidik yang telah kami buat melalui aplikasi Google Form, dan di mana kami mengedarkan pautan Google Form ini melalui aplikasi WhatsApp kepada 10 orang-orang awam yang telah kami pilih. Sebagai contoh, soalan untuk faktor drama absurd, iaitu soalan yang ketiga. Faktor drama bergenre absurd kurang berkembang adalah disebabkan dominasi tradisi realisme dan sosial budaya. Sebagai contoh, wayang kulit dan Mak Yong, di mana di dalam cartapai menunjukkan 7 orang bersetuju dan 3 orang tidak bersetuju. Dan contoh seterusnya ialah soalan 10, di mana drama absurd sering dianggap tidak relevan dengan konteks sosial Malaysia kerana tema kewujudan atau eksistensialisme dilihat terlalu abstrak dan jauh daripada isu realiti masyarakat tempatan, di mana 9 orang bersetuju dan 10 orang tidak bersetuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salman Al-Farisi bin Ahmad Rafidi, nombor metrik C23A1630. Hari ini saya akan membentangkan itu usaha-usaha genre drama absurd di Malaysia. Faktor yang pertama adalah memantapkan pendidikan dan latihan teater. Bagi memantapkan pendidikan dan latihan teater, kerajaan melalui Kementerian Pendidikan Tinggi disarankan memperkukuhkan kurikulum teater di universiti dengan mewujudkan model khusus seperti teater absurd yang selari dengan perkembangan teater global. Selain itu, universiti perlu digalakkan menganjurkan pementasan pelajar sebagai makmal kreatif bagi membolehkan pelajar bereksperimen secara bebas. Dengan kerjasama NGO, seni, penggiat industri serta pakar antarabangsa melalui bengkel, seminar dan program pertukaran profesional, sangat penting bagi memastikan pembangunan bakat teater berlaku secara sistematik dan berstruktur. Faktor yang kedua adalah meningkatkan pendedahan dan kesedaran masyarakat. Bagi meningkatkan pendedahan dan kesedaran masyarakat terhadap teater absurd, kerajaan melalui motek iaitu Kementerian Pelancongan, KPM dan ATM boleh melaksanakan kempen kesedaran seni di peringkat nasional. Usaha ini diperkukuhkan melalui media arus perdana dalam menyiarkan program budaya, dokumentasi dan ulasan teater yang berkualiti. Di samping itu, penganjuran pertandingan teater pendek mampu memupuk minat awal generasi muda terhadap teater dan eksperimental, sekaligus membantu masyarakat dalam memahami kepentingan seni alternatif sebagai sebahagian daripada aktiviti budaya negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ahmad Sumabensis, nombor metrik C231287. Seterusnya, peranan NGO seni dalam memperkembangkan drama absurd di Malaysia dapat dilihat melalui dua perkara utama.
iaitu penyediaan ruang alternatif untuk pementasan teater absurd dan usaha membina wacana serta pendidikan komuniti. Yang pertama, NGO seni seperti KLPAC, Five Art Center, The Actor Studio dan Theatre Source perlu menjadikan ruang seperti Black Box Theatre dan sudah latihan yang sesuai untuk pementasan teater absurd. Teater absurd ini bersifat eksperimental dan tidak terikat dengan bentuk pementasan konvensional. Oleh itu, pementasan berskala kecil dan projek eksperimen memberi peluang kepada pengarah dan pelakon muda untuk mencuba pendekatan simbolik dan tidak konvensional tanpa tekanan komersial. Seterusnya adalah program residensi pengarah. Seperti yang ditawarkan oleh Theatre Source pula membantu penggiat muda untuk membangunkan karya drama absurd secara berperingkat sambil memperoleh pengalaman sebenar dalam pengurusan pementasan. Seterusnya kepada kedua, NGO seni turut memainkan peranan dalam membina wacana dan kefahaman penonton terhadap drama absurd. Forum, sesi perbincangan dan diskusi selepas pementasan membantu penonton untuk memahami mesej simbolik dan naratif abstrak yang dibawa. Sebagai contoh, pementasan Waltz menunjukkan bahawa karya teater absurd memerlukan ruang perbincangan agar maknanya dapat difahami dengan lebih jelas. Selain itu, dokumentasi melalui rakaman dan penulisan ulasan oleh NGO seni seperti Art Sequator membolehkan pementasan drama absurd direkodkan sebagai rujukan dan arsip seni. Kesimpulannya, NGO seni ini bukan sekadar menganjurkan pementasan tetapi turut menyediakan ruang eksperimen, membantu wacana dan menyokong perkembangan drama absurd melalui medium teater di Malaysia. Sekian, terima kasih. Untuk usaha-usaha mengembangkan drama absurd di Malaysia, kami telah menyediakan dua soalan, iaitu soalan 7 dan soalan 8. Sebagai contoh, soalan 7 iaitu institusi pendidikan tinggi serta akademi seni perlu memperkenalkan kursus atau modul khas yang menumpukan kepada teori dan amalan teater absurd, di mana di dalam cartapai 8 orang bersetuju dan 2 orang tidak bersetuju. Secara kesimpulannya, kritikan terhadap drama absurd di Malaysia masih kurang berkembang akibat pendahan yang terhad serta sokongan akademik dan institusi yang belum kukuh. Walaupun genre ini punya potensi yang besar untuk mengkayakan wacana dan pemikiran teater negara, usaha yang lebih tersusun dan bersepadu perlu digerakkan oleh kerajaan, institusi pengajian tinggi, media serta penggiat seni melalui kerjasama yang mantap dan sokongan berterusan. Teater absurd berupaya berkembang sebagai salah satu komponen yang penting dalam landscape teater Malaysia. Sekian, terima kasih.